Eh, cantik rumah ni. Nak beraya. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Apa? Dari Bian Furniture kan? Jemput masuk. Akak Rosila dengan Abang Tamizi. Ya. Lah, patutlah tengok daripada luar rumah nampak cantik. Sila masuk. Okey. Inilah rumah pemenang rumah cantik seterusnya. Ni rumah Akak Rosila dengan Abang Tarmizi tau. Dan paling special untuk episod kali ni, dia dengan bos sendiri turun. So, jom tengok, dia excited ni. Oh, so apa dari Shah Alam lah ni? Ish, you daripada pagi tadi terus gerak Shah Alam ni. Tapi kak, saya terpegun tengok masuk-masuk dia nampak chandelier ni dengan konsep dia. Akak ada hire ID ke? Oh, ada. Ada. Apa nama ID? Seri Rumah Deko. Ni konsep apa yang akak pilih? Sofanya ni akak nak buat macam Islamic modern lah. Islamic modern. I see. Patutlah ada sentuhan daripada kita punya frame ke? Ya, betul. Agak-agak berapa anggaran kos untuk renovate satu rumah ni kak? Lebih kurang dalam 90k lah. 90k? Ya. Masya Allah. Tapi hasilnya nampak lah kak. Bila orang masuk terus orang kata wow kan. Wow. Okay kak, boleh tak bawa saya tunjuk ruangan mana yang akak dah renovate? Oh, boleh. So far kat ruang tamu ni lah. Betul lah tu. Okay. Dinding-dinding ni semua baru lah. Kalau dulu dinding ni semua cermin. So untuk pemilihan warna untuk sofa, untuk blend in kan dengan deko ni, siapa yang pilih sebenarnya? Ada idea daripada ID ke ataupun akak sendiri pilih? Kita discuss dengan ID. Tapi macam akak ni cerewet juga. Sebab akak ni tak nak banyak colour sangat. So sentuh dalam beberapa colour yang bersesuaian. Jadi masa nak buat ni pun lebih kurang 6 kali jugalah bertukar ganti colour dan baru setuju. Dia ni chandelier ni agak-agak berapa harga tak? Sebab saya tengok dia macam glossy sikit. Yes, sofa ni dah lama ni belasan tahun. Dan dia ni pun yang ori ni ada surat beranak. Ada surat beranak dia. Tapi nak kata exact dia punya harga dia tak berapa ingat lama ni. Lebih kurang dalam 15 tahun. 15 tahun? Yes, tapi sebab jaga dengan elok kan. Dia jadi cantik lagi lah orang kata. Ni kira dah kira antik punya barang lah orang kata. Jadi kalau ada yang baru pun rasa tak terpilih lagi untuk nak tukar. Dia punya resell tu ada kan? Yes. Okey kak. Ini cermin ni macam mana pula ni kak? Ni agak-agak berapa harga? Oh, sebab kereta tu hari dia include semua kan. Include kalau untuk ruang tamu ada yang kita ada buat beberapa ruang lah itu hari. Kalau nak bagi exact figure untuk yang ni memang tak berapa nak cam lah orang kata kan. Sebab dia buat sekali kan. Alhamdulillah, Masya Allah dia dah masuk dah rumah Akak Rosila kita dengan Abang Tarmizi. Masuk je dah nampak chandelier yang cantik ni. Kalau akak abang nak tahu, konsep rumah ni adalah modern Islamic. Dan paling penting, rumah ni nampak clean, minimal. Tapi dia tengok kan, setiap sudut ada sentuhan eksklusif tu sendiri. Bayangkanlah, masuk-masuk je dah nampak chandelier ni. Dia buat ruangan ni nampak lebih stand out. Dan kalau kakak abang nak tahu, kata Akak Rosila ni tadi, chandelier ni dah berbelas tahun. Tapi tadi dia salah faham. Dia ingat chandelier ni chandelier baru. Dan dia dapat tahu juga, chandelier ni datang sekali dengan sijil. Nampak tak? Chandelier pun siap ada surat beranak. Kalau tengok dekat sini, features wall pun dah nampak menarik. Tahu tak kenapa dia kata menarik? Sebab ni adalah natural kayu. Dan dekat pemilihan ruang utama ni, kan tadi dia kata modern Islamic kan? So Akak Rosila dengan Abang Tarmizi kita pilih selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ni adalah Grace No. Kalau datang Dian, kakak abang boleh tengok sendiri ada dua warna tau. Satu yang rona kelabu dan rona coklat. Dan kalau kakak abang tengok juga dekat rumah ni kan, kalau perasan warna-warna yang digunakan adalah warna natural. Warna beige, warna coklat kayu, warna putih untuk bagi rasa tenang dan rasa warm tu sendiri. So kak, boleh ceritakan sikit tentang ruangan kat sini? So far ruangan lalu ni rasa akak main dia lah. Jadi akak memang cakap dengan orang ID nakkan dia ada pancaran ni lah. Sebab tujuan akak datang Dian pun sebenarnya tertarik yang ini sebenarnya. Jadi di sini, ruangan sini masa raya tu hari ni jadi tempat ambil gambar lah. Memang my friend, my saudara mara semua kan, jiran dan semua terpikat kat sini so far. Tapi memang dia sangat pada akak lah, sangat unik lah sangat berkenan betul tengok yang ni lah orang kata kan.
Masya Allah, kalau perasan ruang ni bukan sekadar cantik tapi ada makna dia. Ni kakak abang tengok dekat sini features wall dia. Macam tadi Dian cakap, masih pakai natural kayu dan paling penting efek curve ni, design dia ni. Ni yang nampak lagi eksklusif, datang sekali dengan lighting yang bagi rasa eksklusif tu. Tapi paling penting, bukan sekadar hiasan tapi bermanfaat. Inilah Asmaul Husna, yang ni Amelia Special Edition. Kakak abang boleh tengok ni warna walnut stone, datang dengan sentuhan gold leaf. Kalau kakak abang nak tahu, Amelia ni dijadikan focal point dalam rumah ni. Sebab apa? Bila buka je pintu, dah nampak Amelia. So dia jadi some masterpiece. So Akak Rosila kita dengan Abang Tarmizi pilih Amelia sebagai focal point utama untuk rumah ni sendiri. Yelah, Akak Rosila dengan Abang Tarmizi kita pun pilih Asmaul Husna. Allah janjikan siapa yang hafal, siapa yang amalkan, Allah janjikan syurga. Dan lagi satu, bila pilihan design betul, barulah aura tu rasa. So ini ruangan dining Ya. So untuk ruangan dining ni, saya tengok meja ni macam dia unik sikit tau. Tapi Jadi ini dining dengan sofa kat depan tu sampai ke rawang pergi. sampai ke rawang. Yes, pergi kilang dia, Pergi dan kilang discuss dengan dia nak buat benda ni lah. Kiranya ni exclude dengan ID ke macam mana? Tak ada. Maknanya pemilihan perabot ni akak. Oh. Lepas tu kita combinekan sekali dengan ID punya ni lah. Pada akak biar dia kecil, simple tapi sedap mata pandang lah. I see. Cakap pasal sedap mata memandang tu. Buka je mata dah nampak dah ni chandelier ni. Chandelier ni inspirasi pada mana pula kak? Nampak unik. Memang suka sangat tengok dia. So tengok macam maybe match lah dengan akak punya dining. Dia ibaratnya macam ada kristal yang jatuh tu kan? Yes. Dia dah sampai dekat dining area. Masya Allah, masih lagi terpaku tengok chandelier ni. Ni adalah chandelier yang panjang macam kristal, adalah highlight utama untuk ruangan rumah ni. Dan Dian perasan dekat sini akak kita guna kerusi yang tekstur dia adalah tekstur baldu, bagi rasa premium tu, barulah nampak lagi eksklusif. Tapi ada satu spot yang memang mencuri perhatian. Nampak tak raudah mirror daripada Dian ni dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang cantik, memang tenang sebab ianya bukan sekadar dekorasi tapi adalah hiasan yang membawa manfaat. Sambil-sambil makan, remind kita yang setiap rezeki tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom. Ni ruang TV akak lah, ruang family lah, boleh kata ruang family. Living hall ni ke sini? Tak, ini ruang family silap. Ya, ruang family. Yes, living hall tadi kat depan. Ruang family. Tapi saya suka dengan konsep ini arch ni kan. Yes. Betul lah kak, jiwa muda kak. Sebabnya pada mulanya orang ID dia tunjuk macam-macam lah rack. Macam-macam lah design rack kan. Tapi akak kata akak nak simple and ada arch kat situ kan. So dia pun buat macam ni. Okay. Akak pun agree lah benda ni. Saya nampak macam konsep Muji dengan Japandi pun ada juga. Yes. Yes. Boleh kata campur lah juga ni. Sebab dia banyak main dengan elemen kayu kan. Ya. Masya Allah. Tapi memang nampak luas sebenarnya untuk ruangan ni. Ruang dining dah settle. Dia nampak satu ruangan. Yang ni Dian suka sebab ni adalah family area katanya. Dekat family area ni dia nampak something yang very spacious. Lighting pun guna hidden lighting, nampak tak, untuk bagi rasa warm, rasa tenang tu sendiri. Dan warna-warna yang digunakan masih menggunakan warna-warna natural. Sofa warna grey, warna beige, dan nampak tak dekat sini kabinet TV ni dia design arch, masih bentuk curve, bukan design kotak yang keras tu sendiri. So dekat sini boleh lepak-lepak dengan family, nak bersepah-sepah semua dekat area sini kan. Sebab apa? Rumah ni bukan sekadar cantik-cantik saja tapi setiap hari nak bagi rasa selesa. Assalamualaikum Kak Rosila. Abang Tarmizi? Ya, saya. Alhamdulillah. Yang duduk Dia dah pusing-pusing, Masya Allah. Tengok design memang sangat cantik. Dan dia fahamkan akak pilih konsep moden Islami, betul? Ya, betul. Boleh tak Dian akak ceritakan sedikit, dia nak tahu kenapa banyak-banyak konsep akak pilih moden Islami? Mungkin faktor usia kot. Sebab sebelum ni dia konsep lain. Modern sajalah kan. So bila kita dah berusia ni, kita ke arah ke situ lah pula. Alhamdulillah. Lagi satu soalan kan dia nak tanyalah. Kenapa banyak-banyak brand akak pilih Dian Signature untuk jadikan fokus utama untuk hiasan dalaman rumah ni? Saya ni sebenarnya cerewet punya orang. Ya, saya dah Ricky rasanya banyak lah. Banyak tempat lah. Tak tahulah hati tu terpikat kat Dian. Oh, Alhamdulillah. Sehingga
Sehingga I paksa my husband pergi kat sana. I kata tak boleh tengok gambar je, tak boleh. Nak Jauh tengok real tu. Okey, dalam banyak-banyak kita punya signature, kenapa akak pilih Emilia kita ni? Akak nampak dia macam unik tau. Unik lah. Jadi masa mula-mula tu tengok dalam video-video kan. So bila kita datang dekat you punya galeri, tengok memang teruja betul. Sebab macam dia unik lah. Terus memikat hati lah. Dia memang sebelum datang akak memang dah nak lock yang tu? benda tu memang dah terpikat. Tapi bila tengok real memang lagilah lock Beza. terus lah kan. Tengok dalam phone dengan depan-depan memang beza banget. Ya, betul. Alhamdulillah. Pada akak kan, kenapa pentingnya sentuhan Islamik dalam setiap rumah ni? Yelah macam akak yang tengok banyak ni Islamik punya reminder lah dekat rumah. Sebab bukan sekadar hiasan je kan? Ya, betul. Bila dah tua ni sebenarnya, yalah kalau kita buat elemen-elemen macam ni, malaikat pun masuk dalam rumah kita dan semua. So menjemput kita malaikat. masuk pun rumah rasa sejuk macam tu. Jadi macam tu lah. Memang nak ubah macam tu lah. Betul. Dan lagi satu kan Kak, bila lalu je terpandang Asmaul Husna. Yes. Nampak selawat. Teringat kan mengingati kita pada Allah. Dah dapat pahala kan. Rumahku syurga tu. Barulah rumahku syurgaku. Betul. Pandailah abang. Abang dah ingat tagline kita. Alhamdulillah. So selesai dah soalan-soalan saya. Saya nak ucapkan terima kasih Kak sudi sambut kedatangan Dian dengan tim kita hari ni. So maaf kekurangan daripada side kami dan semuanya lah. Selamat Hari Raya Kak. Maaf lahir batin. So Alhamdulillah rumah Kak kan terpilih untuk rumah cantik. So ni plug kita sedikit pemberian lah daripada Dian dan juga bunga ni. Terima kasih. So bolehlah dijadikan kenangan kan dekat rumah. Ya, tak sangka lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature HQ. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.